Assalamualaikum guys, welcome to Idatis Vlog. Okay, first of all, saya nak cakap selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang menonton video saya dan juga kepada semua umat Islam. Okay, apa konten yang saya nak buat hari ni? Kalau korang tengok sekarang ni, saya ada dekat dalam KTM, pandai. Okay, so hari ni kita nak pergi beraya. Okay. Memandangkan kita masih lagi dalam bulan Syawal walaupun kita dah hujung-hujung. So masih lagi kita boleh beraya. So hari ni kita orang nak pergi beraya dekat rumah cikgu kita orang, cikgu STPM kita orang dulu. Saya bukan keseorangan guys. Memang korang nampak saya keseorangan dekat sini, tapi hakikatnya tidak. Kami akan berjumpa di KL Central dan juga lepas tu kami akan naik LRT lah untuk pergi ke rumah cikgu. Oh, by the way, korang janganlah tegur mak saya yang tak ada spine ni. Dia macam ni, bukan adalah cerita dia. Sebenarnya spine tu ada je dalam beg, tetapi entahlah kenapa tiba-tiba saya cari hilang. Jadi dia tinggal macam gini. But still mic ni boleh guna, so kita gunakan je lah dengan sebaiknya, okay? Begitulah ceritanya. Dah pergi ke mic pula. Okay, kita back to the topic dah sampai mana tadi, dah jauh dah. Kita back to the topic. So, kita jumpa dekat KL Central, okay? Stay tune, okay korang? Bye-bye. 2,000 years later. Hi guys, so sekarang kita orang dah sampai KL Central. Saya bersama kawan saya yang bernama Nilam. Kita sampai. A few moments later. Yes sir. Kita dah sampai dekat Putra Heights sekarang guys. Mantap kali dia. Nak tunggu Shadi ni. Nak tunggu di pick up oleh Shadi. Minta maaf lah, kami tak transport, tumpah orang. Kita orang banyak menipu je lah. Kalau kita orang ada exam esoknya tak dapat datang, kita orang tak ada insomnia, kita orang ada leave. Macam tu lah beritahu. Banyak menipu. Nak buat macam mana? Dugaan part time. Malam datang. Kan semalam saya cerita kat Umi tak ada komen pun. Nak komen hari ni dah tu. Dia pagi. Sedap tak lasagna dia? Lagi sedap Aisyah buat lah Bila masa kau buat? So keep the party rocking all night. Sampai hati dia. Kan, kami betul tak habis? Yang siapa yang Umi terbanyak makan. Aku tak ada masa nak buat semalam. boleh buka bisnes lagi. Tak habis ni. Sabar je. Lepas ni aku dah unemployed dah. Lepas ni aku selesai duit pula Tapi itulah over rumah aku pun macam aku tu. Pakai je lah masalah. Ada kat rumah tak boleh? Ada guna lah. Boleh je. Sampai ni boleh support lagi guys. Ya. Nanti aku nak minta Nisa hantar kita dekat parking lah weh. Sebab aku penat lah nak pura-pura depan guide tu. Sebab nak masuk rumah aku tu kena dekat access. Tiba-tiba cerita betul. Jangan betul pergi. Biasalah. Saya bagi salam dulu. Okay, next section. Rewind.
Biru dan lansir bunda, sedondon pula warnanya. Bersama mari raikan meriahnya lebaran. Maaf di pohon pagi mulia, duit raya ku lebihkan. Hari raya paling bermakna, eratkan kasih sesama kita. Setahun hanya sekali, ucap salam Aidilfitri. Okey, cantik. Tahan. Nak masuk sini. Dah. Tak yang banyak sangat. Kita banyak mana? Tak mungkin agak. Oh ni medium tak gula tak? Ni ada gula dekat meja. Oh. Ni tak ada satu. Cuma satu batch ni je. Yang tadi tu satu batch ke? Kita itu tunggu. Satu benar. Bentuk saya tak. Jadi kena plan awal. Dia kena buat jadual lah tak sikit. Bawa ayam ni di kedai apa? Aku bawa. Tak kena beli aja ayam tu. Dah lah, ni lama beli ayam yang dia tak makan. Lepas tu kau nak adjust aku bawa ayam. Aku tak adjust. Bawa semua Okey. Penonton tak cakap tak? Aku sejuk. Sebenarnya air black currant kita. Yeay. Ais banyak yang juga. Lepas tu ais ni tak bayar peti ais. Tak apa tu bukan peti ais orang. Kot. Sabar. Tapi saya tak biar nanti basah pada dapur. Mesti nanti cair ya? Tak ada ais. Sebab dia tak boleh tutup mata pada mana. Tutup mata tak pasang. Kita. Tisu kau. Bye, madam. Terima kasih banyak-banyak. Kalau kahwin jemput. Comelnya madam. Aku akan menjaga kamu meski waktu. Madam too cute to handle. Ni payung kita. Ni payung Iman. Tu lah. Oh. Sekejap. Tak pokok. Semua tak kena. Dear futures. Sekarang kita ada kat Zeus. Shani nak belanja Zeus. So, Dah belanja. Happy tak? Happy tak? Happy tak yang belanja? Happy je. biasa je. Harap air baru sedap lah. Kenapa kita cut off air dia? Asal orang belanja. Happy. Paling penting lah. Paling penting orang belanja. Ni yang kasih Shadi belanja kita orang. Love. Sedap kan? Aku macam beli ni. Sedap. Sumpah. Macam rasa kacang-kacang. Coklat. Oh, coklat. Dia rasa betul dia punya nasi. Semoga Shadi dimurahkan rezeki selalu. Amin. Dia kan stay amin.
moments later. Hai guys, kita orang nak sampai rumah Yasmin. Tak nampak Iman, tak nampak Iman. Yasmin! Yasmin tak layan aku. Assalamualaikum. Yes. Rushing siap semua. Wow. Yasmin! Sampai rumah. Okay guys, kita orang nak balik dah sebenarnya. Kak Iman kan? Ngantuk dah berbagi. Mana driver? Nisa? 10. Nisa okey? 23. Driver? 10.23 ke? Nisa okey nak drive? Okey. Nanti kita orang tidur kat belakang dia bawa kereta sian dia. Aku bawa. Enjoy. Habis lah. Macam buat ayam Dengki. Dia dapat dia raya. Saja seronok. Okey, masih datang, Terima kasih Masih. Masih datang. Masih datang. Okey. Dapat dia raya. Bye Yasmin. Bye guys. Welcome. Bye bye. To think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love Him. I just wanna lift my heart in. Guys, sekarang kita dah sampai rumah Syadi di UPTM. Kau duduk dulu kat situ. Duduk. Wih, suara. Duduk sini sumpah nampak KLCC siap. Fancy ya. Memang view KLCC tu. Okay guys, sampai sini sajalah vlog kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang menonton daripada awal sampai akhir. Thank you for watching. I really appreciate it. Sebelum saya minta maaf sebab saya pakai mic intro dan outro saja. Sebab sepanjang perjalanan tu rasa macam susah sikit nak pakai mic dan bateri pun ada tak ada je. Jadi minta maaf sangat-sangat sebab kalau suara tak jelas ke apa. Sorry guys. Sebelum saya tutup, ingat orang yang hebat bukan orang yang berjaya, tapi orang yang hebat adalah orang yang berani mencuba. Bye-bye.